Sensasi Kak Nona tampil mempertahankan diri susulan kenyataan yang dikeluarkan adiknya, Kak Kem, berhubung kes melibatkan anak-anaknya yang kini masih dalam siasatan polis. Kak Nona mendakwa adiknya itu sengaja mengeruhkan keadaan apabila tampil memberi kenyataan kepada pihak media mengenai kes tersebut. Dia yang enggan lagi berselindung turut mendedahkan sudah pun mengambil tindakan undang-undang dengan menghantar surat tuntutan kepada bekas suaminya, Pak Eddie dan Kak Kem pada Selasa lalu. Saya sudah hantar LOD kepada kedua-dua mereka. Dah seminggu saya cuba sampaikan tapi masing-masing mengelak dan menipu. Kak Kem, siapa kata dia dijemput tapi LOD itu tetap sampai melalui WhatsApp dan email. Saya tahu dia sudah sedar tentang LOD itu, katanya. Saya terpaksa guna peguam untuk hentikan semua ni sebab dah melampau viral. Apa bekas suami saya buat? Dia repost sampai berjuta orang tengok, jelasnya. Dalam pada itu, Kak Nona turut menegaskan agar Kak Kem tidak mencampuri urusan pribadinya, terutama berkaitan anak-anak. Dia jangan nak menambah tomahan, jangan masuk campur urusan pribadi saya. Kalau kau mind your own business. Anak aku urus bukan kau. Kalau betul simpati bukan dengan cerita atau hebohkan kepada media. Jangan nak tunjuk jadi pelindung sedangkan saya masih ada, ujarnya. Tambah Kak Nona, tindakan adiknya itu telah memberi kesan buruk terhadap reputasi diri dan perniagaannya sehingga netizen mula membuat pelbagai spekulasi. Ini kerana dia juga mahu keadilan namun tetap menghormati siasatan polis sehingga hukuman dijatuhkan. Disebabkan kenyataan dia, orang mula pandang serong terhadap saya. Ada yang berhenti mengikuti saya dan anggap saya ibu tak bertanggungjawab. Perbuatan itu telah menjatuhkan maruah serta menjejaskan perniagaan saya, jelasnya. Mengulas isu jemputan rumah terbuka pula, Nona berkata dia tidak berkecil hati walaupun tidak dijemput, namun kesal apabila perkara tersebut diperbesarkan.